Hak sehat, turun badan, gemuk macam saya ni ramai. Hal kepala bagus ni susah. Kita maintain lah tu. Masih diperlukan. Dunia ni masih perlukan dia. Sanusi, aku setujulah bila hang kata hang ni gemuk, sihat tubuh badan. Okey, bab tu memang aku setuju. Sebab apa aku setuju? Hang boleh karaoke tengah-tengah malam, hang boleh main bola, hang boleh main rugby, hang boleh ride sana sini, hang boleh main badminton, dan paling penting hang boleh kahwin dua. Okey, betul? Hang gemuk dan sihat tubuh badan. Dan lagi satu aku setuju dengan hang bila hang kata dalam PAS ni yang gemuk sihat tubuh badan macam hang ramai, tapi yang dalam kepala bagus tu tak ada. Okey, itu pun aku setuju. Okey, aku ambil contoh hang lah, tak ambil jauh-jauh. Selama 2 penggal hang jadi menteri besar Kedah ni Sanusi, apa pembangunan yang hang buat Sanusi? Apa yang hang janji semua hang tak boleh tunaikan. Jadi betul lah contoh yang hang bagi tu, aku ambil contoh, letak hang sebagai contoh. Memang betul dalam PAS ni yang gemuk sihat tubuh badan ramai, tapi yang dalam kepala otak bagus tu tak ada. Sebab itulah hang jilat kau-kau sampai aku tak boleh nak brain. Hang punya kenyataan hang mengatakan Hadi Awang diperlukan oleh Malaysia dan juga dunia. Weh Sanusi, dunia mana yang perlukan Hadi Awang ni? Yang perlukan Hadi Awang ni hanyalah PAS, pentaksub macam apa saja yang duk jilat kau-kau Hadi Awang ni. Hang boleh kata Hadi Awang ni berperanan sebagai orang yang menyelesaikan konflik politik, konflik kemanusiaan di dunia. Dunia mana ni? Hang boleh habaq tak Sanusi? Yang aku tahu Hadi Awang ni bukannya penyelesai konflik, dia yang mencetuskan konflik. Okey, aku tak mau ambil lah cerita hang macam dunia-dunia lepas semua ni. Kita ambil contoh tragedi ataupun peristiwa Memali tu. Siapa pencetus konflik tu? Hadi Awang. Tapi bila cerita bab Hadi Awang ni bagus, diperlukan Malaysia, diperlukan dunia ni, hang mengarut Sanusi, hang betul-betul mengarut. Aku tak boleh brain tu apa yang hang cakap ni. Merapu teruk lah hang ni. Hang nak jilat pun agak-agak lah Sanusi. Tak payahlah hang duk jilat sampai tahu-tahu mengatakan Hadi Awang ni bagus, pemikiran bagus, boleh selesaikan konflik politik, konflik kemanusiaan dunia dan sebagainya. Dunia mana? Masa orang bagi dia jadi duta khas dulu pun apa bala pun tak buat. Tapi tu bagi alasan kata PKP. Weh, COVID tak berjangkit melalui telefon. Dia boleh je kalau dia hebat. Dia boleh je call negara-negara Arab, bawa buat sesuatu untuk kebaikan negara Malaysia. Tak ada. Hang duk sedar pembohong lah. Hang saja yang kata Hadi Awang ni bagus pasal hang jilat kuat.